Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak share 3 perkara tentang NCD pada kenderaan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu. Okey, yang pertama, NCD bermaksud no claim discount ataupun diskaun tiada tuntutan. Contohnya, sepanjang tempoh pemanduan ataupun tunggangan tuan-tuan dan puan-puan tiada pernah membuat tuntutan insurans, jadinya tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan diskaun. Yang kedua, diskaun tersebut untuk kereta maksimum 55% dan untuk motosikal pula hanya 25% penuh mata. Okey. Yang ketiga, diskaun no claim diskaun ini boleh dipindahkan. Contohnya daripada tuan-tuan dan puan-puan ada kereta yang lama, tuan-tuan dan puan-puan nak pindahkan ke kereta yang baru, boleh dengan syarat owner yang sama. Okey, itu sahaja. Untuk lebih info, jom follow Abang Lotek Garage.